punya LMS dengan saya punya Moodle. Mm-mm. Okay, so basically, this session kita akan buat repeatedly every semester tau, which mean this is a refreshment session lah. Kalau ada new student, kita akan welcoming new student. Kalau there's no new students, we just meet for the continuing student, just for the refreshment in case macam ada yang tak ingat, ada yang macam confused, ada macam yang macam you lah tak pernah guna, pernah masuk tapi macam masih lagi tak familiar dan sebagainya kan. So this is the avenue or platform lah yang kita boleh gunakan untuk gunakan apa ni, untuk tanya ataupun untuk macam saya daripada ODI unit untuk dapat feedback lah, where can we improve in term of communication ke ataupun engagement dan sebagainya. Okay, so that's why tak berapa macam tak ramai nak join ni sebab diorang ni dah quite senior. So basically diorang dah faham lah macam mana nak gunakan. Okay, cuma saya try panggil lagi lah kot. Okay, faham Puan. Okay. Okay, tak apa. Kalau diorang tak join lagi, perhaps kita boleh tengok dululah apa dia sebenarnya dekat dalam LMS tu. Okay, since you pun tak berapa familiar, perhaps you can open your LMS first. Okay, so that kita boleh nampak dekat sini apa yang penting. Okay. Saya buka dekat tempat tangan Puan. Boleh. You buka dekat you punya Awak gunakan lms.dsu.edu.my. Okay. Okay. Okay, so dia akan keluar yang sama pula. Okay, tak apa. And then dia ada navigation sebelah kanan tu. Dia ada keluar apa ni? LMS kat situ. Sorry, login. Sekejap Okay, so dia ada button kat sini login. So you click login and then you can use your username, your student ID. Okay, student ID email tu. And then password, kalau tak reset lagi, pakailah your previous password tu. And then login. Login tu dia gunakan Microsoft 365 punya ni, password. Sama je. Dah boleh Okay, ini masuk ke lepas. belum? Okay, ni dapat Faham. masuk Alright. Okay, so dapat tak features macam saya? Ini faham. Sampai sini faham Puan. Ni okay. Then kita akan pergi sini kan. Kita akan cari kat sini open distance learning. Okay. So you can open lah. Okay. Sekejap saya buka. So kita akan choose contohlah subject for general studies like MPU, English. Ada lagi tak semester ni? Ada MPU course. itu jadual saya ada 4. Itulah tu yang sebelum ni saya tidak tahu mau add tu dari sini. So hari tu kena Okay. bantulah boleh add pasal kita Okay. dapat punya kerja kursus pada tu. Okay. So for example, you
you are taking MPU subject kan? So pergi dekat General Studies. Kalau core subject, for example OSH. You ambil OSH kan tadi? Osh. Okay. OSH, you pergi dekat Faculty of Engineering for ODL. Kalau General Studies dekat sini MPU, English. Tapi katalah ada subjek yang melibatkan contoh business accounting ke apa, business financial ke apa, pergi dekat sini lah, Fakulti Business. Okay, kita tengok dekat General Studies. Okay, so this is the code Tengok code yang betul-betul sama apa yang ada dekat timetable, and then ambil code yang ada in bracket March. So March representing this session. Kalau ada November session means that there is a previous session. So jangan enroll yang itu. Kan? Ambil yang bracket March. Betul. Okay, so which course that you are taking in this semester? Sekejap. Kita mau cek Cuba WhatsApp. tengok. Check timetable. Ada? Jumpa tengah buka WhatsApp. Okay. Dosh. Let me check. Kejap Puan, kejap. Okay. Dosh semester 4 Tidak Puan, semester 3. semester 3. Okay. Semester 3 A ke B? Muhammad Saimi Muhammad Hussein. Sekejap. Awak grup apa? ODL dia tulis sini. Yelah, dia ada grup banyak ni grup dia. Itulah pasal grup banyak dia, saya tengah cari mana tu tempat saya. Sebab dalam ni dia suruh add contoh subjek tu, dia suruh masuk dalam grup WhatsApp betul. Dia ada, kalau Dosh ni ada 3A, 3B1, 3C. So yang mana satu? You punya yang you punya yang mana? Itulah, aku jadi terbingung sudah ni. Okay. Dulu Ada kena ambil enhancement tak sebelum ni? Enhancement maths ke science ke? Tiada. Ada tak? Tak ada. Tiada. Yang semester 1 tu pun saya lepas defer 2 je subjek saya. Lepas tu yang baru ni 4 subjek. Okay. Mana satu ni? Sekejap saya check juga. Menyesal saya tidak print jadual tu awal-awal. Tak apa. Sekejap saya tolong kat sini. Punya nama Announcement gitu. Dia terus bagi jadual betul kan? Tu dia bagi subjek. Muhammad Suhaimi Hussein kan? Betul, Muhammad Saimi Muhammad Hussein Puan. Satu. So you dalam kategori semester 2 ni. Semester 2 masih. 2B1. 2B1. 2 bisa. Ada ambil special enhancement tak?
Tiada. Apa tu buat tak pasti. Special Enhancement Course of Mathematics. Rasanya Lepas tiada tu, tu. Ada kah? ada kot ni dekat timetable ni saya tengok. Ada. Oh, Kalau yang you untuk dalam semester, semester ni ni. kan? Semester ni Eh, lah mungkin. Ada 5 betul saya kata ya. Yang kena bagi. ada 5 subjek. Saya ingat saya 5, ya. Itu yang Ya, masih betul. mau meng-add masing-masing dalam grup yang ada lecturer tu. Tapi ada 6 ni. 6. Matilah saya jadi dapat. Special Enhancement Maths. Yang ini sebab maybe you tak ada apa? SPM Maths macam mana hari Dia tu? kena kredit, ya. Tidak kredit, faham, faham. Ya, kena masuk lah. Dia kena kredit. Dia kena Ah, kredit. Ampun. okay. So, kita tengok MPU Thinking Skills. Okay, Thinking Skills dekat sini. Okay, this one. You ambil kod ODL MPU 2252 Thinking Skills in Digital Age. Di satu. Okay. So, ambil yang ni. Lepas tu you kena enroll. Dia ada tanya enroll me. So you enroll dekat situ. Okay. Dan. Yang ini memang saya sudah anu ni. Itu dah okay kan? Okay, enroll me Sampai part Okay. ini saya Now, faham sudah. you nampak lah this course. Semua task Okay, so dalam make jelas. sure ni dalam bracket ni March 2026. Okay. Then kan ada navigator sebelah kiri. Itu So ya. you boleh tengok lah ada full SIM dekat sini, full self-instruction material which is notes. And then handbook. And then ada tempat assessment. Assessment ni I think this one belum ada lagi. Okay, belum Tunggu ada lecturer. lagi. Nanti dia akan appear lah once lecturer or educator upload, then it will be appeared. Okay, so and then ada topic 1 until topic 9. So every self check you need to complete. You need to complete it. Buatlah. Okay, so macam mana nak submit assignment ni? Tu masalahnya kan, betul tak? Ini pernah, ini saya sudah buat. Yang itu okay. So, tak ada isu lah dekat sini. Belum. So hari itu saya ada submit Ah, juga. Lecturer ada post di grup siapa yang lambat antar tu. okay. So, every time you masuk dekat sini, actually kita lock tau. Every topik ni kita lock. You tak boleh nampak sebenarnya. You boleh nampak tapi you tak boleh access until Waktu you boleh complete until you complete all the self check. Baru boleh move to another topic. Macam tu. Okay. So, bila dah siap, okay, so you can apa nama tu? Choose lah mark as done untuk self check tu. Semua tu bila dah go through, you need to choose mark as done. Mark as done. Macam tu. Okay. Baru dekat sebelah kiri ni nanti dia akan keluar button warna hijau. Kalau tak silap saya. Dia ada button warna hijau. Okay. Ini saya tunjuk contoh. Nampak? Kalau ni kita tak choose lagi complete kan, dia akan ada button warna putih. Tadi yang saya punya tu saya tak boleh nampak sebab kita tak guna account student lah. See? Dia ada button ni. Then bila you choose, you mark as done, dia akan tukar kepada warna hijau. See? Dia tukar warna hijau. Macam tu. Okay. So means that every time you buat self-check and also learning activity, you need to choose mark as done lah. Macam tu. Okay. So ini untuk MPU. So ada notes. Ya. So basically kalau biasanya kita lock lah nak pergi ke topik tu, kita akan lock kalau self-check and also the activities not completed. Kalau incomplete tu, you tak boleh nak access lah. Okay, so kita tengok pula
apa nama ni? Subjek lain Kita tengok subjek lain. Okay. Ni kita tak nak tengok general study, kita tengok fakulti engineering. So kalau fakulti engineering, subjek apa tu? You ada environmental, social and governance. ESG. Contoh, ni. Yes. So you click and enroll. Macam tadi lah. Okay. Sorry, yang ini bachelor. Sorry, jangan salah ni. Saya salah ambil kod tadi. Tu kod bachelor. Okay, dia kod yang ni. Okay. Tengok timetable kod tu. 2032. Tak boleh buka ni. DANV 2013. Jap. Saya rasa yang ni salah subjek ni. Bukan yang ni. Bukan yang ni. Kejap Tapi tengah cari jadual tu, mana tu jadual tu? Kejap. Saya rasa ini salah ni. Dia bukan yang ni. Saya takut saya salah masuk ni. You jumpa tak timetable? Saya rasa ini kan Okay. dia mau scam ni kan. Okay, kalau tak jumpa timetable, kita pergi dekat main page. Kita pergi dekat main page ni. Dekat announcement, okay, dalam Moodle, you go the announcement, so ada timetable kat sini. Oh, yang ini tu. Okay. Ya. So, ambil yang ni lah. Okay. Itu keluar nama je tu kan ya? Dia akan keluar macam ni kan. So, kita ambil, sekejap saya besarkan sikit. Yang dia bagi saya tu lagi mudah saya tengok. Dia ada nama terus di tepi. Nama apa tu? Nama kamu ke? Nama masing-masing tu. Saya tak perasan. Tapi yang ni yang kita bagilah dekat dalam Moodle. Okey. Okay. Okay, so awak punya tadi ini 2A. Ni 2B1. So, you punya yang ni 2B1. 2B1. Environmental, Social and Governance. Okay, kejap. Tadi saya salah pilih kot ni. Yang mula-mula tu. Kat sini. Oh, ini Environmental Management and Sustainability. Saya salah klik tadi. Okay. Dia ESG. This one. Okay. Dia page 4. Dekat page 4. Okay. So, you click lah. Okay. So, kalau ikutkan you punya timetable tu, hari kita start 4 on 14. 14. Next week cuti nuzul Quran. So kita spare lah kat situ, tak buat kelas. Kita start week 3. Oh ya, Semenanjung Kita start cuti week tu. 3. Yeah. So kita start week 3 and then hari raya kita break. And then kita break kat situ 2 minggu. Then kita sambung lagi lah. Macam tu. Okay. So nanti you check the course code, title semua tu, and then enroll for each particular course dekat dalam ni. Yang So lama bila dah enroll tu, dia hilang lah tu kan Puan? macam mana? Yang lama punya course tu dia automatik hilang lah tu kan? Dia dah automatic tak appear dah, perasan tak? Okey, faham. Kalau you pergi dekat my course tu dia tak ada.
Dia Dia dah kosong kosong. kan. Maksudnya dia tinggal yang di semester je lah. When you enroll Kalau tidak nanti to the course. Macam mana? kalau tidak nanti bingung pula dia bercampur. Ya, saya dah hide lah. Saya dah hide dah yang tu. Okay. So macam ni kelas link for November ni semua kan. Yang ini maksudnya ini previous tau, previous link. So ini saya tak remove lagi. Just ignore lah. Ignore dulu. Tak boleh nak masuk So masuk kelas tu gunakan link kelas yang saya bagi. Okey. Dekat yang saya dah set lah dekat dalam Teams tu. Maksudnya Teams you kena enroll. Enroll juga dekat Teams tu. Okay, contohnya kita tengok kejap Okay. Kita tengok subjek apa. DENDO apa tu? Okay, kod dia ada O. O tu untuk ODL lah. ODL tu. Okay, sekejap Saya tengok. AANV. Ni. Kelas kamu ni campur dengan degree student. Campur dengan degree student. Okay. Jadi nanti dalam tu dia akan campur lah. That's why saya letak kat sini kod dia ni under BNV. Actually dia sekali dengan D lah ni. Dia sekali dengan D. Sekejap, saya edit sikit. DENV 2023. Macam tu. So dia combine. 2023 tadi kan kodnya kan? Betul. Okay. So gunakan kelas link yang sama sahaja. Sama je sampailah habis session. Maksudnya kita dah createkan kelas link tu walaupun kat sini date dia 15 March kan. Tapi following kelas tu still gunakan link yang sama. Okay, so saya tengok sikit ada tak member dalam ni. Okay, so tak ada. So kat sini tak ada enroll lagi lah studentnya. Belum ada Belum. enroll lagi. Okay. Yang itu Teams. Maksudnya sekarang you pun dah ada experience Microsoft Teams untuk apa, kita punya LMS ni untuk apa. So dia akan ada dua approach. Okay. Microsoft Teams untuk online meeting, LMS untuk learning management system, all the teaching and learning activities kita akan gunakan Moodle. Okay, so saya tunjuk sikit dekat sini. Yang penting lah. Sekejap Saya stop sharing dulu. Okay. Alright. Okay, untuk yang ni, kita tengok sikit. What is the important? Okay, kalau you all punya ni dalam kategori ODL lah. Kalau blended learning, biasanya dia akan combine method of delivery, online and also physical learning. So yang itu kita panggil sebagai blended. And then kalau hybrid learning, combination of two different students. Ada yang dalam kategori online dan dalam masa yang sama akan ada yang dalam dalam kelas lah. Macam tu. Okay. So dalam kategori awak ni ODL which is 100% online. There is no students in a physical class. Okay. Ini saya boleh skip. Basically your class ataupun your tutorial session dia akan ada pada hari Sabtu dan Ahad sahaja. So katalah lecturer ada nak buat pertukaran kelas kan.
Dirubah. Dia nak buat some arrangement ke apa ke. Yang itu mutual agreement lah, mutual agreement between students and also lecturer. So kalau dalam timetable tu dia akan remain as is, kita tak akan ubah, tapi just in case ada arrangement lain yang lecturer perlukan, yang itu kena ada mutual agreement lah. So tutorial session kita hanya 5 kali sahaja. Kita tak buat lebih daripada tu unless lecturer ada yang request nak buat lebih daripada 5 kali. Okay, tapi compulsory online session kita adalah 5 kali sahaja per Satu. course in a semester. Okay. So dia tak termasuk dengan final assessment or final exam. That one separately lah. Yang ini hanya untuk session sahaja. Okay, kalau ini saya tunjuk je untuk tutorial, schedule during Ramadan. Tapi tak terpakai untuk ODL learners. Hanya untuk conventional student sahaja. Okay. Dia ada sedikit changes in term of scheduling lah. Tapi sebab ODL kita tak required office hour, so tak ada melibatkan perubahan masa kat sini. Alright. Okay, so medium of communication, we have 3 types of medium of communication. Kita ada ODL community yang saya selalu post if there is announcement, so kita akan masuk dekat situ. Otherwise, dia akan pergi by group yang kecil-kecil lah. Okay, and then email juga, it is a part of medium of communication, dan dekat dalam LMS kita pun ada button comment that you can ask through this comment. Tapi typically kalau kita ni biasanya dekat dua bahagian ni jaranglah kita pakai. Unless macam betul-betul official inquiry, student akan gunakan email. Other than that, lebih kepada WhatsApp lah. Cuma kalau dengan lecturer kan, kita punya WhatsApp ni dia bukan yang official untuk synchronous activities ataupun asynchronous activities. Dia tak dikira. Maksudnya engagement you dengan lecturer tau. Contoh you nak tanya apa benda yang tak faham ke apa ke, sebenarnya dia bukanlah medium yang kita boleh kata sebagai official medium. But you still can engage with your lecturers, tak ada masalah. Cuma in term of audit purposes, kita lebih prefer gunakan forum dalam Moodle. Macam tu. Okay. So, since you are adult learners, kita lebih tekankan in term of technology skills. Sebab kita guna LMS, kita ada pakai online meeting. So, technology base tu ataupun technology skill diperlukanlah dekat sini. So, we are conducting through andragogy method, bukannya pedagogy method. So, andragogy method ni lebih kepada learner-centered rather than teacher-centered. Okay, and then facilitation means that your lecturers would be tutoring or facilitating during the session. Lebih kepada discussion, bukannya lecture tau. Lecture ni lain. Sebab dekat dalam kita punya LMS tu, kita dah ada all of the notes, videos, link to videos dan sebagainya. So you can go through over there. During the tutorial session, dia lebih kepada engagement session, lebih kepada discussion session, whereby you can ask everything when you read through in your LMS tu. Maksudnya, you dah baca nota, you dah tengok video dan sebagainya. During the session, you can ask anything. You can discuss anything through the online session. Okay, and then assessment strategies, yang ini lecturer biasa buat lah, sama ada dia gunakan discussion forum, dia bagi assignment, test dan sebagainya. Okay, and then technical support, if there is anything that you want to assist, request for assistance, so you can reach us. Okay. Okay, ini saya explain sikit lah. Okay. In term of online learning ni, kita faham it might be challenges during the session, during your online learning tu.
Sometimes akan ada lack of face-to-face interaction sebab internet problem ke, uh, environment inconvenient. So lacking of face-to-face interaction might be happen. Okay, and then technological barriers, still uneven access to reliable internet. Kadang-kadang hardware tak berapa okay, you punya device tak berapa okay. So still environment inconvenient lah. Kadang-kadang tak gunakan laptop yang proper ataupun device yang proper. So itu pun akan ada technological barrier. Time management and self-discipline, kita faham you are adult learners, you are adult workers, bekerja. So sometimes time management is very critical. So yang itu kena hati-hatilah. Maksudnya macam yang masa first tu you terpaksa defer, mungkin you tak boleh nak adapt lagi kan. Situation you are now a learner. So sekarang dah boleh adapt kan. So moving forward, you punya time management and self-discipline akan improve lah along the way. Okay, isolation and feeling disconnection. Okay, bila kita buat online learning ni, engagement, interactive engagement is very important. If let's say your lecturers ataupun educators ni, dia lebih prefer lecturing kan, lecturing punya method. So you can ask lecturer ataupun your educator, boleh tak madam ataupun boleh tak sir, do some interactive way ke, ataupun you can ask lah, you can tell your educators untuk add on learning style ataupun delivery style. Kadang-kadang kita ni dah terbiasa untuk lecture dalam kelas yang fizikal kan. So bila online ni ada certain lecturer yang baru conduct online kelas ni, so dia lebih prefer sama je method gunakan macam fizikal. So you can ask lecturer or educator, can we have some discussion rather than we just listen for your lecture ke, tapi in a proper way lah you ask kan, janganlah macam dalam dia tengah terang-terang tu tengah explain you interrupt. So bila kata dia minta feedback ke apa ke, you can give your opinion lah dekat situ. Okay. So that you are not feeling isolated, you are not feeling disconnected during the session macam tu. Termasuklah dengan peers or your colleague, classmate. Okay, unless you seorang-seorang lah macam sekarang kan. Okay, unless you ada you seorang-seorang, itu lain cerita. You are not feeling isolated lah sebab lecturer akan still tanya. Okay, tapi kalau ada peers ataupun ada colleagues around in a class tu, so perhaps you can ask your friends tu. Tanya juga dengan diorang, boleh maksudnya engage lah, ajak diorang participate during the session macam tu. Okay. Effective assessment and feedback, yang ini kena ada lah. Maksudnya bila dah habis session tu, you kena tanya dengan lecturer, tanya dengan educator, apa sama ada you ada soalan yang tak faham ke, ataupun you just want to give some feedback pun okay, tak ada issue macam tu. Kalau lecturer tak tanya, you angkat tangan je. Angkat tangan, just give your opinion, how you feel during the session, ataupun ada tak some difficulties throughout when you go through all the SIMS, the LMS tu, ada tak apa-apa problem. Waktu tu you kena raise out lah. Okay. So, effective communication channel, kita gunakan 100% LMS ataupun Moodle. Okay, video conferencing through Microsoft Teams. Kalau asynchronous discussion through forum ni, kita gunakan Moodle. Messaging and chat, biasanya kita gunakan WhatsApp. Okay, kalau ada yang proper or formal inquiry, gunakan email. Social media ni depending on your educators lah. Kalau dia required to use it, then you can use it. Otherwise, itu hanya sebagai alternatif sahaja. Okay, and then assessment methods, it might be two ways. Either educators choose conventional or alternative methods. It depends on the course. Okay, and also tools, depending on the method tadi, then dia akan choose appropriate tools lah. Okay, so yang ini tak diperlukan untuk student.
Okay, since you are ODL learners, so this only applicable for hybrid learning learners sahajalah. Okay, right. So you can contact me if you have any difficulties ataupun any inquiry pertaining to apa nama ni, you punya session lah. Okay. Okay, so yang tu boleh clear Boleh puan. Alright. So yang Moodle tadi, you kena enroll lah. Every single course tu yang ada dalam timetable tadi tu, mesti kena enroll. Sama juga. Yang ini, you ada dua item yang you kena enroll. Pertama, LMS. Kedua, Teams. So nanti pergi dekat Teams, semua channel Teams tu, you search lah. Search code ni and then enroll. Okay. Ataupun you pergi saja, alamak, ini tak boleh nak pergi link ke? Saya rasa Kopi boleh je kot. lah tu. Sekejap Oh, yang ni dah tak update ni. Sepatutnya boleh pergi link lah. Dia macam ada garis kan. Kopi je lah terpaksa. Saya tak pastilah. Kalau tak boleh nanti bagi tahu Kalau kata tak boleh pergi link tu kan. Okay. Nanti awak bagi tahulah. Okay. Right. Macam tu. So you dekat 2B1 tadi kan? Ni? Dua bisa. 2B1 2B1. ni. Okay. So you kena enroll. Okay. So sebelum kelas nak start, so you ada 2 weeks, another 2 weeks lah kan? This week and another week. You enroll all those and then masuk satu-satu Moodle untuk setiap subjek tu, tengok apa item ada dekat dalam setiap Moodle tu. So you can understand lah what you will be learn during the session. Okay, macam ni subjek apa tadi ni? ESG. So subjek ESG ni pasal apa ni? Okay, kita buka topik 1. Tengok topik 1 ada apa. So ini height ni sebab ni tau, you kena complete dekat item atas-atas tu, baru boleh tengok. So ada PDF file ni, you boleh tengok lah. Okay, ini complete lah, complete SIM. Okay. Okay, so boleh tengok kat dalam tu cerita pasal apa. Okay. So dia ada berkaitan dengan assessment, ada reference. Okay, ada topik dia cerita pasal apa tu. Ada link, boleh tengok link tu. Okay. Tengoklah. Baca dulu. Sebelum masuk kelas, you baca dulu. Sebab sekarang ni dah ada AI. So, bila dah ada AI ni, mudahlah sikit. You nak dapatkan summary ataupun detail dan sebagainya kan. Okay, macam itulah. Alright. Any other question? So far faham. Okay. So, lepas habis sesi, maksudnya dah nak habis semester kan. Okay, kat bawah ni kita ada ODL survey. So, you kena completekan lah ODL survey ni. Jawab kat sini. Start. Macam tu. Start lah. Saya rasa tak submit tu. Ada yang tak buat. So, nanti jawab kat sini. Sebab kita nak tengok untuk improvement lah. Macam tu. Okay. So, saya rasa orang lain tak ada yang nak masuk ni. So, kita boleh stop dekat sini lah. Kalau Boleh, Suhaimi tak ada apa-apa soalan. Apa-apa Alright? nanti saya boleh WhatsApp di grup. Betul. Yes. Anything you can apa tu? Ask lah dekat chat ke dekat community tu ada saya punya number. So you can communicate with me. Satu je yang saya punya masalah saya rasa selama dalam 1 semester lebih ni, saya ada PC di office, saya ada laptop lagi di rumah, ada lagi satu di rumah. Sometimes bila kita tukar, kan kita simpan password dalam tu. Kita lupa tu password. Terpaksa email lagi. Itu yang selalu lupa. So, tak tahu lah, nanti buat pikir password yang paling senang lah mungkin. Awak kena reset lah. Reset password. Kan, itu je lah. Yang lain tidak masalah pun. Okey juga. Okay. Saya semakin faham lah tu LMS. Okay, so how you feel about this mechanism untuk online ni? Sebab sekali saya buat 2 apa ni tuan puan. Saya belajar juga degree tapi sistem lain lah sekona.
So, saya Oh, tengok LMS okay. dia lebih senang. So, macam UUM tu dia guna Sekona. Dia punya Uh-uh. sistem AI juga, yang mana kalau Mm-mm. exam pun kita tengok screen apa semua. Cuma memang Mm-mm. totally different. Sebab sorry, Mm. kalau UUM tu dia buka terus enroll lah semua. Kalau yang macam ni kena cari lagi. Dan so, hari tu, mana saya bilang, saya Mm-mm. tanya, ODL saya macam ada satu kawan saya dari Sarawak, dia pun ODL. Uh-uh. So, dia bagi masa Uh-uh. tu ada satu pasal bank punya assessment. So dia bilang Mm-mm. saya sudah submit, tu saya pun tidak tahu di mana. So yang hari itu saya minta IT tu baru saya dapat tahu rupanya kena enroll masing-masing, baru nampak tu subjek. Ya. Sebab apa tahu kita nak you all enroll sendiri. Supaya tahu apa yang Ah, kita yalah betul. Terus cakap lain ya. lain. So yang satu tu sekali Ah, saya baca saya faham. Yang ini bila sudah explain saya faham lah. Cuma explain okay. dengan buat dia lagi faham. That's why hari ini saya ambil Okay. pendekatan, saya ikut supaya saya dengar sendiri. Okay. So bila kita nak student to enroll sendiri, dia akan ada satu behavior accountability for responsibility as a student. Tahu? Sebab Dan you dah dapat timetable, you kena faham, you kena tahu the process, and then bila tahu ada subjek, you enroll sendiri, that's the accountability lah. Sebab bila bekerja pun, sama juga kan? You betul. kena ada responsibility. So, sama juga bila dah jadi student, accountability and responsibility is a must. So, dia tak boleh nak lari daripada tu. Okay, so kita apply je lah dekat tempat kerja dengan student ni, kita apply benda yang sama. That's why kita nak, memanglah mula-mula rasa susah, tapi lama-lama dia akan jadi biasa. Sebab dah jadi culture kan. Every semester enroll, enroll dan sebagainya. So dia akan jadi culture lah, benda tu dah tak jadi susah. Macam tu. So kita nak educate student. Kalau Nampak macam conventional student ni, dia datang jumpa. So dia punya approach juga. berbeza. Tapi kita dah start slowly educate student to use digital platform, online learning platform juga. Sama juga kita treat physical or online student ni sama je. Cuma belum lagi kita buat secara paksaan lah. Belum lagi secara paksaan. Kalau yang ODL Kasih ni option dia memang juga. memang kena gunalah, betul. Kalau ODL memang kena gunalah, it's a compulsory component dan juga elemen. Okay, Suhaimi, Cik Suhaimi, thank you so much for your Terima attendance kasih today. Puan. Okay, so this session is recording, will be used for other learners to refer to. So kita buat one-to-one session. I think this is Okay. very good juga. So other student can understand one-to-one punya exercise lah. Boleh Puan. Terima kasih banyak Okay. Puan. Alright, thank you Suhaimi. Selamat Selamat puasa. puasa. Assalamualaikum. Salam.